Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, wartawan Aris Arisa binti Azhar Effendi melaporkan secara langsung dari Sekolah Kemasaan Pengkalan Jaya. Hari ini, kita menyaksikan kemeriahan program memasak dan agihan bubur lambuk. Hasil kerjasama antara Badan Kelab Guru dan staf SKPJ, PPKI, Panitia Pendidikan Islam dan PIBG SKPJ. Jom bersama kami. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Cikgu terangkan tentang program pada hari ini? Baik, Alhamdulillah untuk kali ini program Masak Bubur Lambuk merupakan program kali ketiga. Kita namakan program memasak bubur lambuk 3.0. Dan untuk tahun ketiganya, semua dana untuk program ni disumbangkan oleh ibu bapa dan murid-murid serta guru-guru juga AKP lah. Okey, program ni sebagai salah satu sebab kita buat program Ramadan, dia sebagai salah satu untuk memberi balik kepada semua murid-murid sekolah kita yang buat sumbangan infak pada anak-anak yatim dan sebagainya. Terima kasih Cikgu. Okey. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah harapan Cikgu pada program hari ini dan apakah pesanan Cikgu kepada waris-waris yang telah menyumbang untuk menjayakan program pada hari ini? Mula sekali saya mengharapkan program yang kita laksanakan pada hari ini dapat meningkatkan semangat kerjasama dan kebersamaan di antara seluruh warga SK Pengkalan Jaya, melibatkan guru-guru, anggota kumpulan pelaksana, murid-murid, pekerja-pekerja swasta dan tak lupa juga kepada ibu bapa sendiri. Selain daripada itu, saya berharap agar ia dapat menyemarakkan semangat mengekalkan amalan tradisi yang selalu dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan. Secara tidak langsung mungkin dapat memberi keberkatan kepada rezeki yang diberikan kepada kita semua. Pesanan kepada ibu bapa yang memberi sumbangan daripada guru ataupun daripada individu yang menyumbang sama ada tenaga ataupun wang ringgit bagi menjayakan program pada hari ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan. Semoga apa yang kita buat hari ini menjadi titik tolak kepada kebersamaan kita antara ibu bapa dan pihak sekolah pada masa akan datang. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Semoga program ini akan terus dijalankan pada masa yang akan datang nanti. Saya, Aris Arisa binti Azhar Effendi,
wartawan melaporkan untuk Bengkalan Jaya Channel. Ya.